Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan cuba untuk menyelesaikan beberapa masalah di dalam matematik tambahan tingkatan 5 bab 1 janjang. Saya ambil soalan daripada buku teks tingkatan 5. Tetapi soalan yang saya paparkan di sini adalah dalam bahasa Inggeris kerana ini diambil daripada buku teks yang terlama. Saya belum lagi mendapatkan satu kopi buku teks yang dalam bahasa Melayu. Jadi ini adalah originalnya dari bahasa Inggeris. Okey, mari kita cuba janjang arithmetic dan janjang geometri ataupun arithmetic progression and geometric progression. Soalan nombor 1. The fourth term of arithmetic progression is 8.4 and the sum of the first 6 terms is 54. Okay, mari kita review apakah formula yang perlu kita ingat. First, sebutan ke n iaitu Tn adalah bersama dengan A campur n tolak 1D. Dan juga jumlah n sebutan pertama ialah n per 2 didarabkan dengan 2a campur n tolak 1d kurungan. Jadi kita selesaikan A. T4 adalah bersama dengan 8.4. Okey, dan bermakna di sini n adalah bersama dengan 4. Jadi kita guna formula yang pertama iaitu formula Tn 8.4 bersama dengan A campur n adalah 4 untuk kes ini 4 tolak 1D. Jadi 8.4 bersama dengan A campur 3D. Ini adalah persamaan yang pertama. Yang kedua, sum of first 6 term is 54. Jadi Sn S6 adalah bersama dengan 54. Jadi kita gunakan formula yang kedua, formula Sn. Jadi n adalah bersama dengan 6. Jadi 6 per 2 darab dengan 2a campur n tolak 1d. Soalannya ialah find the common difference and the first term. Cari beza sepunya dan juga sebutan yang pertama. Jadi kita nak cari value a dan d. Jadi kita selesaikan dulu yang ini 54 6 per 2 bersama dengan 3. Jadi 2a tambah 3d. 3 boleh dibawa ataupun kita boleh bahagi 3 kedua-dua belah. Jadi ini sudah tentunya cancel each other. 54 bahagi 3 bersama dengan 18. Jadi ini adalah 18 bersama dengan 2a tambah 3d. Dan ini adalah persamaan yang kedua. Jadi kita boleh selesaikan persamaan serentak di sini Dua persamaan di sini. Kita lihat daripada persamaan 1. A adalah bersama dengan 8.4 tolak 3D. Jadi kita masukkan, ini kita namakan dia 3 Kita masukkan 3 ke dalam persamaan 2. Jadi kita selesaikan kita selesaikan simultaneous equation. Dua persamaan serentak. Jadi sekarang 18 bersama dengan 2a. A adalah 8.4 tolak 3d campur hold on, ada kesilapan di sini ini bukan 3d. Nasib baik saya nampak lebih awal. Kesilapan berlaku selalu Jadi kita perlu hati-hati. N tolak 1, 6 tolak 1 bersama dengan 5d ini betul lah 3d. Yang silapnya di sini 5d di sini. Jadi 2a campur 5d. Jadi 18 bersama dengan 8.4 darab 2 bersama dengan 16.8 tolak 6d campur 5d. Jadi kita boleh dapat nilai beza sepunya d. 16.8 kita boleh bawa ke sana, jadi tolak 16.8.
Jadi 18 tolak 16.8 bersama dengan 1.2. Jadi tolak 6D campur 5D bersama dengan tolak D. Jadi D adalah bersama dengan tolak 1.2. Okey, sudah jumpa penyelesaian pertama. Jadi kita masukkan, saya sambung di sinilah untuk menjematkan ruang. Masukkan nilai D bersamaan tolak 1.2 ke dalam 3. Jadi kita boleh dapat nilai A pula. A bersama dengan 8.4 tolak 3D. D adalah tolak 1.2. Jadi 8.4 tolak dengan tolak didarabkan jadi campur. 3 darab 1.2 bersama dengan 3.6. Okey, jadi bersama dengan 12 ya. 8.4 campur 3.6 adalah 12. Jadi inilah dua jawapan yang kita cari. Selesai sudah soalan A, kita teruskan dengan B. Apakah soalan B? Kita baca ya. Determine whether 2.1 is a term in the progression. Kita tentukan sama ada sebutan 2.1 adalah satu sebutan di dalam progression. 2.1. Dan adakah ia sebutan pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu kita nak cari ya. Tetapi kita kena ingat ya. Sebutan nilai sebutan n, nilai n perlulah integer. Jadi kita kena buktikan sekiranya 2.1 adalah satu daripada sebutan dalam janjang aritmetik ini, tentu n adalah integer. Sekiranya kita dapat nilai n yang bukan integer, jadi 2.1 bukanlah salah satu sebutan di dalam janjang aritmetik ini. Jadi kita cuba ya, 2.1. Kita gunakan formula Tn. Tn bersama dengan A campur n tolak 1D. Kita telah tahu nilai D dan nilai A. D dan A, ini A ya. Kita gunakan saja ya. Jadi Tn kita tukarkan semula kepada warna kuning. Jadi ini bermakna Tn adalah bersama dengan A adalah 12. Tolak 1.2, oh bukan, itu n. N tolak 1D. D adalah tolak 1.2. Ini campur ya. Okey, jadi Tn adalah bersama dengan 12 tolak 1.2 n tolak 1. Okey, ini adalah formula untuk nilai A dan nilai D yang diberi. Sekarang Tn adalah 2.1. Okey, 2.1 betul. 2.1 kita gantikan nilai Tn. 2.1 adalah bersama dengan 12 tolak 1.2 n tolak 1. Okey. 2.1. Okey. Kita bawa kesemuanya ke sana. Jadi dia jadi campur 1.2 n tolak 1. Dan kita bawa pula 2.1 ke sana, dia jadi tolak 2.1. Jadi okey. Kita mudahkan. Jadi 1.2 kita tak mau ink merah, kita guna kuning. 1.2 n tolak 1 bersama dengan 12 tolak 2.1 bersama dengan 9.9. Okey. Kemudian kita bahagikan kedua-dua belah bahagian dengan 1.2. Jadi berapa nilai? Kita guna kalkulator ya. Jadi di sebelah kiri jadi n tolak 1 saja. Di sebelah kanan kita guna kalkulator. 9.9 bahagi dengan 1.2 8.25. Jadi n kita bawa sedikit. Okey, kita dapatkan ruang. Jadi tolak 1 kita bawa ke sana, jadi tambah 1. Jadi n adalah
8.25 campur 1 jadi 9.25. Jadi adalah ini adalah bukan integer. Bukan ya. Jadi 2.1 bukan salah satu sebutan dalam janjang aritmetik di atas. Okey. Ini dia jawapannya, conclusionnya untuk soalan ini. Okey, seterusnya soalan C. Apa soalan C? If the last term is minus 20.4, find the number of terms of the progression. Sekiranya sebutan yang terakhir ialah tolak 20.4. Jadi cari jumlah sebutan di dalam janjang aritmetik ini. Jadi Tn adalah tolak 20.4. Kita gantikan ya. Tn adalah tolak 20.4. Jadi kita guna semula persamaan ini. Kita panggil ni persamaan bukan ini. Ya. Persamaan 4 ya. Kita gunakan Tn 20.4 bersama dengan 12 tolak 1.2 n tolak 1. Jadi kita ni nak cari nilai n. Sebutan yang terakhir adalah 20.4 tolak 20.4 ya. Okey, jangan buat silap. Jadi kita bawa keseluruhannya ke sana. Dia akan menjadi campur 1.2 n tolak 1 dan kita bawa tolak 20.4 di sini menjadi campur 20.4. Okey, jadi 1.2 n tolak 1 bersama dengan 12 campur 20.4 bersama dengan 32.4. Kan? Ya, betul ya. Jadi n tolak 1 adalah bersama dengan, kita bahagi kedua-dua belah dengan 1.2. Jadi 32.4 32.4 dibahagikan dengan 1.2 sama dengan 27. Jadi n sudah tentunya apabila tolak 1 dibawa ke sana dan menjadi campur 1. Jadi n adalah 28 lah. 27 campur 1, 28. Jadi inilah jawapan yang kita cari. Okey, selesai sudah nombor 1. Kita bergerak ke soalan nombor 2. Find arithmetic progression. An arithmetic progression has 5th term of 27 and 8th terms of 39. Okay. Soalan A, write a formula for the nth term of the arithmetic progression. Ini arithmetic progression, janjang arithmetic. T5 adalah 27 dan T8 adalah 36. Jadi kita nak cari formula ya. Kita nak simplifykan formula dia. T5 adalah 27 dan T8 adalah 39. Kita gunakan formula Tn bersama dengan A campur n tolak 1D ya. Jadi untuk A T5 adalah 27. Jadi kita gunakan 27 bersama dengan A campur n tolak 1 T5 sorry. Jadi Tn adalah 5 ya. Jadi 5 tolak 1D. Jadi 27 bersama dengan A campur 4D. Ya. Ini persamaan pertama. Yang kedua kita guna T8 pula. Iaitu 39. 39 A campur 8 tolak 1D. Jadi 39 adalah bersama dengan A campur 7D. Ini persamaan yang kedua. Jadi kita nak cari nilai A dan nilai D. Kita boleh buat ini pun penyelesaian dua persamaan serentak. Jadi apa boleh kita buat? Kita boleh ambil persamaan 2, kita tolak persamaan 1. Jadi 2 tolak 1.
Jadi 39 tolak 27 bersama dengan A tolak A hilang A tolak A. Jadi habislah. Campur 7D tolak 4D. Jadi 39 tolak 27 bersamaan dengan 12 bersama dengan A sudah habis. Jadi tinggal 7D tolak 4D. 7D tolak 4D adalah 3D. Jadi D adalah 12 bahagi 3, iaitu 4. Okey, kita dapat nilai D. Kita nak cari A pula. Kita masukkan D bersama dengan 4 ke dalam persamaan 1 lah. Kita pilih 1. Jadi 27 bersama dengan A campur 4D. 4D, D adalah 4. Jadi 16 lah. 27 bersama dengan A campur 16. Jadi A adalah 27 tolak 16 bersamaan dengan 11. Okay, jadi kita boleh simplify dah. Formula untuk n term, formula untuk sebutan ke n. Jadi Tn adalah bersamaan A campur n tolak 1D. Jadi A adalah 11. A adalah 11 campur n tolak 1D. D adalah 4. Jadi ini dia. Kita masih boleh ringkaskan lagi. 11 campur 4n tolak 4. Jadi Tn adalah 4n campur 7. 11 tolak 4 jadi 7. Okey, siap sudah soalan A. Teruskan dengan soalan B. Kalau saya bergerak begitu pantas, boleh cuba rewind semula ya. Ini video YouTube, boleh dimainkan semula pada bila-bila masa. Find the sum of the first 25 terms. Jadi kita cari jumlah sebutan 25 jumlah sebutan yang pertama. Jadi S25 adalah ada berapa? S25 kita nak cari ya. Jadi kita guna formula Sn bersama dengan n per 2 A campur n tolak 1D. Ini formula yang perlu kita hafal. Jadi untuk n bersama dengan 25. Sorry, bukan n 25, tetapi Sn kita nak, betul lah n sama 25 ya. Saya sudah pening ya. Jadi n adalah 5, jadi kita nak cari S25. Jadi S25, n 25, A kita tahu A adalah berapa tadi? A adalah 11 dan D adalah 4. Kita gantikan nilai saja. Jadi 25 per 2 tambah 2 darab 11 campur n adalah 25 tolak 1, D adalah 4. Okey, selesaikan. Alright, kita boleh potong 2 hilang, ini jadi tinggal 2. 4 bahagi 2 jadi 2 lah. Jadi bersama dengan 25 11 campur 25 tolak 1 bersama dengan 24 didarab dengan 2. Jadi bersama dengan 25 11 campur 48. 25 darab dengan 59. Kan? Ya, betul. Jadi kita guna kalkulator. 25 darab 59 sama dengan 1475. Jawapan yang kita cari. Ya. Kita cuba soalan C pula. C soalannya ialah find the sum of the 10th term to the 25th term. Kita nak cari jumlah sebutan ke 10 sehingga ke sebutan 25. Okey, kalau kita nak cari jumlah sebutan 10 yang ke 10 hingga ke 25, jadi kita perlu cari jumlah sebutan 9 sebutan yang pertama dan juga 25 sebutan yang pertama. 25 sebutan yang pertama telah pun kita dapat tadi soalan yang B tadi. Kita nak cari 9
9 sebutan pertama, jumlah 9 sebutan pertama dahulu. Kenapa 9 bukan 10? Mari kita tengok ya. Macam mana kita nak explain Kita ada banyak sebutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 25. Jadi kita nak daripada 10 sampai 25. Kalau kita nak cari 10 sampai 25, kita cari S25 dahulu. Kita tak cari S10, tetapi kita cari S9. Kenapa? Sebab kita nak tolak ke semua ni Kalau kita dapat S9, kita boleh tolak S25, kita tolak S9 untuk dapatkan daripada 10 hingga 25. Saya harap boleh faham. Jadi kita cari S9. S9 adalah 9 per 2 didarab dengan 2 didarab dengan 11. Ini formula tadi Saya letak di mana Sn bersama dengan N per 2 2A campur N tolak 1D. Jangan lupa. Okey. Jadi guna semula N adalah 9 sekarang 9 per 2 2 darab 11 campur 9 tolak 1D iaitu 4. Okey, kita boleh lupuskan 2 dan lupuskan juga 2 dengan 4, tinggal 2 saja di sini. Jadi 9 di luar sana. 11 campur 8 darab dengan 2 iaitu 16. 9 didarabkan dengan 11 campur dengan 16 sama dengan 27. Iaitu guna kalkulator semula. Congak bukannya kepakaran saya. Jadi guna kalkulator untuk mengelakkan kesilapan juga Jadi 243. Jadi S25 tolak S9 adalah bersama dengan 1475 tolak 243 iaitu 1475 tolak 243 iaitu bersama dengan 1232. 1232 itu jawapannya. Okey, sudah pun melepasi masa 23 minit. Sekiranya saya sambung ke soalan 3, sudah tentunya akan melebihi setengah jam. Jadi saya akan berhenti di sini dulu. Tunggu video saya yang seterusnya untuk saya selesaikan nombor 3 dan seterusnya Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.